Sebab ini sebenarnya bagus untuk kita sebab kita kan bercakap everyday. Betul. So Syah, kita dah try Mandarin, Cantonese kan. Kita dah try English, kita try bahasa Melayu bagi orang try pula. Okey. Saya akan Melayu. Tapi Senang bahasa je Melayu bukan Kelantan. Tak. Kelantan kejap lagi. Kelantan kejap lagi. Okey. Bahasa Melayu Bahasa Melayu, kakakku kata kuku kaki kiriku kaku, ku kikis-kikis kuku kaki kiriku. Yang ini kita bagi pendengar kita ni. Okey, kita bagi Kita bagi satu t-shirt. Okey. Boleh. Okey. Apa Syah? Apa? Baca. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Ku kikis-kikis kuku kaki kiriku. Itu kakak dia lah. Boleh buat. Siapa boleh buat? Angkat tangan. Angkat. We can let you read it. OK， siapa nama？你叫什么名字？王Heng。 Heng。 OK。 Kalau boleh baca sikit pun tak apa. Sini. Saya bagi t-shirt. Okey. OK。Are you ready? 3, 2, 1, go. Kakakku kata kuku kaki kariku Kuku kari macam mana? Kari tu untuk kiki makan. kuku kaki kiriku. There's a new flavor of curry. Curry I heard that. You kiri kulu. Okey, lagi sekali Uncle. Tak apa, kita together. Dahaga. Okey, kita together Uncle. Lagi sekali. 3, 4. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Ku kiki kikis ku kaki kiriku. Thank you. Abang you did so much better than any of us combined. Betul. Uncle, you lagi better dari I. Yes. Definitely. Okey, cabaran untuk semua announcer pula. Okey. Tang twister logat Kelantan. Kita risau Ini yang ditunggu-tunggu. Yes. Ada perkataan kudu ke tiada? Ini sangat senang saja. Okey. Okey Okey. Sekali Okey. Cak kelepah buah buang elok kulit akak celana tak ada terbakar mari sampai kita balik. Okey, boleh tak? Okey kan. Boleh tak kita cut jadi separuh je? Okey, boleh. Panjang sangat. Ewa bule teraju tiga. Ya, terus bersama kami ni Kita FM.